mengenai sejarah Kesultanan Johor yang terletak di Kampung Pancur dalam jajahan Kota Tinggi, Johor. Kampung ini terletak kira-kira 14 km dari bandar Kota Tinggi. Untuk sampai ke kampung ini harus memandu kenderaan melalui jalan ladang kelapa sawit Felda Air Tawar. Kedudukan kampung ini terletak di tepi Sungai Johor dan merupakan kampung nelayan kecil. Pancur merupakan ibu negeri Johor terakhir yang terletak di Tanah Besar Johor hingga tahun 1816 bila pusat pemerintahan berpindah ke Tanjung Puteri, Johor Bahru. Asal nama Kota Pancur ini dikatakan diambil kerana terdapat satu pancuran air semula jadi di pinggir kampung. Pancutan airnya dikatakan mengeluarkan bunyi yang kuat dan tidak pernah kering dan merupakan sumber air kepada penduduk Kota Pancur pada zaman tersebut. Seperti yang kita maklum, nama Kota Pancur ni kalau kita tengok dua kali dia jadi ibu negeri Johor, tentu ada sebab tertentu, ada keistimewaan sehingga dua kali menjadi ibu negeri Johor. Dan kenapa menjadi rebutan? Seperti yang kita sedia maklum, di Kota Pancur ada satu bukit yang dinamakan Bukit Tukul, di mana di atas bukit tersebut terletak tapak meriam dan kubu untuk menahan serangan daripada laut. Dan yang kita lebih maklum, dahulu kala pengangkutan adalah melalui laut. Jadi Kota Pancur ni adalah sebuah kota yang lengkap daripada segi pengangkutan untuk perdagangan dan juga daripada segi pertahanan untuk sebuah kota. Maka itu ia menjadi rebutan. Dan kita maklum, Kota Pancur adalah kota yang kedua selepas Johor Lama dan juga merupakan kota yang ke-11 dan terakhir bagi kerajaan negeri Johor di tanah Johor sebelum berpindah ke Riau. Kampung Pancur pernah menjadi pusat persinggahan sementara bagi askar-askar Aceh dalam pelayaran melalui Sungai Johor dan orang Portugis membina limbungan kapal ketika itu. Bukti-bukti kedatangan Aceh ini berdasarkan terdapatnya sauh kapal yang terbenam di muara sungai di Kampung Pancur yang boleh dilihat apabila air sungai surut. Kedudukannya tidak jauh dari Kota Pancur. Sauh ini dikenali sebagai Batu Sauh Aceh. Kota Pancur ini boleh dikatakan luas meliputi sebuah kampung. Bagaimanapun, Bukit Tukul menjadi pilihan Sultan ketika itu untuk mendirikan pusat pertahanan hampir dengan tebing kanan Sungai Johor. Mungkin kedudukan kota yang berada di tempat tinggi ini senang untuk mengawasi musuh dan kapal-kapal dagang yang melalui perairan Sungai Johor ketika itu. Dengan kedudukan lokasi Kota Pancur yang memiliki Bukit Tukul, memiliki Sungai Tukul, sebuah lokasi pertahanan yang cukup kukuh, sebuah laluan perdagangan yang lengkap bagi zaman dahulu kala. Ada gedungnya, ada limbungan kapalnya. Maka bagi siapa yang dapat menawan kota itu, dia adalah mendapat sebuah kerajaan yang sempurna bagi zaman itu. Ada sebuah kota pertahanan, ada sebuah pusat perdagangan. Menurut catatan sejarah Johor, Kota Pancur di Bukit Tukul ini pada asalnya berbentuk 4 segi panjang, diperbuat daripada blok kayu yang tebal dan besar serta disusun berlapis-lapis sehingga kira-kira 3.66 meter tingginya. Bahagian sebelah dalam kota pula dilapis dengan lantai kayu kira-kira 1.50 meter tinggi. Di dalam kota ini didirikan istana dan bangunan lain terdiri daripada rumah pembesar dan balai-balai.
Kesan benteng lama dapat dilihat berada di sekeliling bukit yang menghadap arah Sungai Johor. Di bahagian luar kota terdapat kesan binaan Farid sebagaimana kota-kota Melayu lama yang lain. Di sepanjang pesisir Sungai Johor, kota yang paling kukuh buatannya, binaannya adalah Kota Batu Johor Lama hari ini. Dan kota yang pertama dibina adalah Kota Kara di Pekantur. Sepanjang kajian saya, pemerhatian saya menyusul sepanjang Sungai Johor ini, Kota Pancu pada hari ini kalau kita pergi lihat pun realitinya, kota itu asalnya dibina daripada tanah dan ditumpuk-tumpuk dengan batu dan sebagainya. Hari ini dari segi pemikiran strategik tu, saya nak orang ramai, orang awam, pengkaji, peminat sejarah melihat bahawa pemimpin ataupun sultan ketika itu memilih tempat itu memang sangat strategik. Jadi saya dapati Kota Pancu salah satu kota yang dibina dengan teknologi, dengan kepakaran orang-orang Melayu, pembesar-pembesar Melayu, dan pilihan itu sangat tepat. Pada saya mungkin kita temui kota ini dah lama tapi di segi binaan kita dapati di situ memang tak nampak ada kota binaan batu seperti Kota Batu Johor Lama. Jadi kota Pancu ini antaranya diberitahu bahawa dia dibina daripada tanah. Mungkin dipercaya mungkin orang-orang dahulu, pembesar-pembesar dulu dengan rakyat ketika itu membina benteng-benteng, tumpuk-tumpuk hingga tinggi, dan di situ dipercaya ada meriam-meriam yang menghala ke laut. Dan peristiwa peperangan, data-data maklumat peperangan yang pernah berlaku di situ membuktikan bahawa Kota Pancu sebuah kota binaan orang Melayu yang kukuh.